Pernah tak kamu terfikir, kalau Malaysia tak pernah wujud, apakah nama negeri ini hari ini? Sabah, atau masih dipanggil Borneo Utara di bawah British. Dalam masa beberapa minit, kita akan lihat bagaimana sebuah koloni bernama Borneo Utara akhirnya menjadi negeri Sabah dalam negara Malaysia. Sebelum kuasa barat datang, kawasan yang kita kenali sebagai Sabah hari ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei dan sebahagian pantai timurnya di bawah Kesultanan Sulu. Di pesisir pantai sudah ada kampung, pelabuhan kecil dan perdagangan dengan pedagang Nusantara, China dan Arab. Jadi, Sabah bukan tanah kosong, tetapi sudah lama berpenghuni dan berbudaya. Pada tahun 1881, sebuah syarikat bernama British North Borneo Company mendapat hak untuk mentadbir Borneo Utara. Mereka mengurus pentadbiran, cukai, ladang dan pembalakan, dengan sokongan kerajaan British. Selepas Perang Dunia Kedua, pada 1946, Borneo Utara tidak lagi di bawah syarikat. Ia diambil alih terus oleh Britain dan menjadi koloni mahkota British. Sementara itu, di Semenanjung, Persekutuan Tanah Melayu sudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Pada 27 Mei 1961, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan sebuah negara baru bernama Malaysia. Cadangannya, gabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sabah, dan Sarawak dalam satu persekutuan. Bukan semua orang di Sabah terus setuju. Ada yang menyokong, ada yang bimbang hilang hak. Untuk mendapatkan gambaran sebenar, pada tahun 1962 ditubuhkan Suruhanjaya Kobold. Ahli Suruhanjaya ini pergi ke Sabah dan Sarawak, mengadakan sesi mendengar pandangan rakyat. Laporan akhirnya menyatakan, majoriti rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia, dengan syarat hak mereka dipelihara. Pemimpin Sabah kemudian menyenaraikan beberapa syarat penting yang dikenali sebagai 20 perkara. Antaranya, Islam agama persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan di Sabah. Bahasa Melayu bahasa kebangsaan, tetapi bahasa Inggeris boleh terus digunakan. Imigresen Sabah dikawal oleh kerajaan negeri. Hak bumi putera Sabah mesti dilindungi. Inilah asas jaminan sebelum Sabah bersetuju menyertai Malaysia. Selepas rundingan, pada 9 Julai 1963, ditandatangani Perjanjian Malaysia 1963, Malaysia Agreement 1963 MA 63, di London. Pihak yang menandatangani ialah Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pada awalnya, Malaysia dirancang diisytiharkan pada 31 Ogos 1963, serentak ulang tahun kemerdekaan Tanah Melayu. Namun, tarikh itu ditangguhkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, perlu menyiapkan laporan terakhir tentang pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Selepas laporan itu selesai, tarikh baru dipilih, 16 September 1963. Inilah tarikh rasmi kelahiran Malaysia. Pada 16 September 1963, di Jesselton yang kini dikenali sebagai Kota Kinabalu, diadakan upacara rasmi. Bendera British diturunkan, dan bendera Malaysia dinaikkan buat pertama kali di Sabah. Borneo Utara mula dikenali secara rasmi sebagai Sabah. Kerajaan negeri Sabah dibentuk, dan Tun Fuad Stephens, Donald Stephens, menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Sejak hari itu, Sabah bukan lagi koloni British, tetapi negeri dalam negara Malaysia. Sabah dianggap sebagai rakan pengasas bersama Tanah Melayu, Sarawak dan Singapura ketika Malaysia ditubuhkan. Hingga kini, Sabah masih mempunyai beberapa keistimewaan, seperti kawalan imigresen dan pengiktirafan hak tertentu. Setiap 16 September kita menyambut Hari Malaysia untuk mengingati saat bersejarah apabila Sabah secara rasmi wujud sebagai sebahagian daripada Malaysia.